Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel ini. Pernah tak kita datang awal ke masjid hari Jumaat? Tiba-tiba ada orang beri tazkirah sebelum khutbah? Penyampaian nasihat agama secara ringkas sebelum imam naik mimbar untuk khutbah. Biasanya berlaku sementara menunggu masuk waktu atau sebelum azan kedua. Persoalannya, adakah itu dibenarkan dalam Islam atau sebenarnya satu amalan yang tidak ada dalil? Jom kita fahami hukum sebenar berdasarkan pandangan ulama. Mengadakan tazkirah sebelum masuk waktu Jumaat, adakah digalakkan? Adakah menepati sunnah? Jadi ini ada perbincangan ulama kerana ada hadis yang Nabi kita larang. Hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anit tahalluq yaumal Jumaah qabla as-salah. Nabi kita larang berkumpul buat halaqah ilmu ni sebelum solat. Hadis ni riwayat Abu Daud. Kata di syarah Abu Daud, nama dia Aunul Ma'bud. Dalam kitab Aunul Ma'bud berkata, qala al-Khattabi, al-Imam Khattabi Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala, dalam syarah dia pada Abu Daud, dia kata innama makruh berkumpul sebelum solat untuk ilmu dan muzakarah. Sebab kita diminta supaya datang awal ke masjid hari Jumaat untuk apa? Untuk berzikir, untuk solat, untuk baca Quran, untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila imam khatib berkhutbah, kita kena dengar khutbah. Apabila selesai Jumaat, boleh buat halaqah. Itu kata dia makruh di situ. Baik, itu kata Al-Khattabi. Kata At-Tahawi kata an-nahyu anit tahalluq, larangan di sini kalau kita berkumpul tu menyebabkan orang nak buat sah tak boleh mengganggu, maka itu yang makruhnya. Waqala al-Iraqi kata apa? Jumhur ulama mengatakan rubbama boleh jadi putus saf dan sebagainya. Namun begitu ulama tak kata haram. Sebab terdapat sekumpulan daripada ulama salafus salih mengadakan halaqah ilmu, majlis ilmu sebelum solat. Di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni waktu nak dia tengok orang berkumpul nak solat Jumaat, dia bagi ceramah tazkirah. Sampailah imam khatib keluar nak khutbah baru dia berhenti. Cuma di sini ada perbincangan sedikit, iaitu tentang sekarang ni kita, kalau dulu orang buat halaqah situ je. Sekarang pakai mikrofon, satu masjid dengar. Bagi saya eloknya kalau kita nak buat halaqah belum Jumaat, kita guna masjid, kita guna ruang yang satu ruang je kata. Contohnya sini halaqah, siapa nak dengar mari sini. Yang nak baca Quran, yang nak selawat, yang nak solat, duduk di ruang yang satu lagi. Sebab kita bagi peluang. Ada orang dia nak solat, ada pelbagai lah orang jangan kata patutnya dia mari dengar ceramah, dia bukan masya-Allah. Dia akan dengar khutbah nanti. Dia wajib kena dengar khutbah. Jadi khilaf lah perkara ini. Eloknya macam itulah. Eloknya macam tu, kita jadikan tazkirah selepas Jumaat. Sebelum Jumaat boleh dengan SOP tadilah. Wallahu a'lam. Setengah masjid dia buat kuliah setengah jam sebelum Jumaat. Ada orang nak semayang terganggu. Tak usah pergi masjid itu. Pergi masjid lain. Masjid ini dia orang nak buat kuliah, kadang-kadang tengok ada maslahah ke tidak. Ada kebaikan. Dia buatlah. Jadi janganlah kita anggap benda itu mengganggu dan sebagainya. Kita masuk tengok ada orang kuliah, kita semayang di belakang masjid. Masih lagi masjid. Bukan dewan utama saja sah iktikaf dan semayang tak. Di luar boleh lagi. Ada orang semayang, ada orang kuliah. Kita duduk belakang-belakang sikit, kita semayang. Dan pun semayang kita itu sunat. Nak bandingkan ilmu yang kita dapat. Kena faham-faham lah. Jadi kena kompromi lah. Yang kita nak marah masjid tu kuliah 24 jam. Tak ada masa free 24 jam barulah letih orang. Boleh. Cuma
kalau kita buat tazkirah, saya suka bagi pandangan pada kawan-kawan, kalau kita buat tazkirah, kita tak usah buat tazkirah, kita berhenti 4 rakaat buat tazkirah, itu tidak molek. Sebab apa? Sebab kita jangan menghalang orang, dia nak bangkit, dia nak keluar, dia nak balik, dia nak rehat. Jangan kita buat tazkirah, kita bagi habis semua sembahyang kita, dah buat dengan witir semua, buat tazkirah. Tazkirah itu majlis ilmu. Bila kita buat 4 rakaat, dia mai dia nak sembahyang, dia duduk, alamak, pok-pok ni kan penak, mau tak boleh, kita tu usah kacau orang. Macam tazkirah hari Jumaat juga. Kita dalam hadis Nabi kata apa? Hari Jumaat ni mai awal buat ibadat, baca Quran sembahyang, baca Quran sembahyang, baca Quran zikir sembahyang. Tiba-tiba kita buat tazkirah hari Jumaat, macam mana orang duk sembahyang, macam mana orang baca Quran, macam mana orang nak pegang biji tasbih. Sedangkan hari itu Nabi open kepada buat ibadat. Nabi sendiri hari itu tidak bercakap pada waktu itu. Nabi bercakap hanya baca khutbah saja. Lepas itu bila tempat-tempat bila dia panggil Ustaz tazkirah sikit, Ustaz jadi serabut kepala. Ustaz buat juga, tapi Ustaz ambil lagi 4 minit nak batu waktu. Lagi 4 minit aja buat, cukup dah. Tu pun dah menyalahi sunnah. Kita kata Ustaz, ni apa? Orang ramai, betul orang ramai. Tetapi kita mengganggu orang. Baca Quran deras pun tak boleh. Baca Quran deras. Lain macam ni. Macam ni memang time mengaji. Tak tahu dia yang main lambat semayang, kita tak ganggu dia. Tapi hari Jumaat memang time tu Nabi bagi open check untuk buat ibadat. Nabi suruh buat ibadat time tu. Nabi tak bagi buat apa. Semua sahabat dia. Daripada zaman Umar, zaman semua. Tazkirah hari Jumaat, khutbah Jumaat tu dah. Tidak ada awal-awal dah. Kalau kita buat tazkirah tarawih, bagi habis rutin semua, buat tazkirah. So siapa nak balik boleh balik, dah letih puasa, letih kerja, nak balik tidur boleh tidur. Kalau hang rasa nak dengar, bismillah hang boleh dengar. Itu saja yang Ustaz bagi tahu. 4 rakaat kita bagi sampai 40 minit. Memang majlis ilmu ada dia punya kelebihan, tetapi kita susun itu agak tidak mendapati maksud sunnah. Begitu. Wallahu a'lam. Mengadakan tazkirah mengadakan tazkirah sebelum Jumaat, sunnah atau bid'ah? Sepatutnya tidak diadakan tazkirah sebelum Jumaat, kerana supaya tidak iltibas dengan khutbah Jumaat. Sepatutnya tak payah halaqah sebelum Jumaat. Tapi sebahagian negeri, saya pergi ke China, di China mereka ni telah begitu kuat berpegangan mazhab Hanafi. Saya ingat kalau Abu Hanifah wujud pun tak sokong cara tu. Tapi mereka tak benarkan khutbah mesti dalam bahasa Arab. So orang Cina, nak cakap Arab apa? Nak baca pun susah. Saya ada kawan Cina duduk di Jordan. Susah nak cakap Arab, susah orang Cina cakap bahasa Cina kan. Orang tu al-lughatul arabiyyah sa'bun. Dia bahasa Arab susah. Dia lurah Arabiah sok benar payah. Bahasa Cina kan payah. Kita kata susah betul dia ni nak sebut bahasa Arab. Di negeri Cina susah, negeri komunis tu. Jadi khutbah pula tak boleh mesti dalam bahasa Arab. Siapa nak faham? Untuk atasi masalah tu dia buat khutbah sebelum khutbah. Dia buat ceramah dulu tentang isi. Saya ingat tak perlu naik bagi khutbah. Khutbah ni masa itu peranan khutbah. Orang Islam berkumpul dan khatib bagi benda yang manfaat. Khatib kena berkhutbah, memberikan mesej yang betul. Jadi khatib pun kena baca khutbah. Kalau khatib memang tak tahu apa, dia bolehlah baca kan. Tapi kadang-kadang baca ni bagi selaras khutbah ni ada kebaikan di sudut tak mau ada orang merepek. Tapi kalau kita tahu, kita orang berkemampuan, kita boleh khutbah yang sesuai dengan keperluan masyarakat. Tak sama. Macam khutbah untuk Selangor ataupun khutbah untuk Kedah. Bukan semua kawasan sama. Ada orang kawasan elit, ada orang kawasan kampung. Kan? Ada orang bicara hendaklah kita mengeluarkan zakat padi. Mana orang tengah bandar padi apa? Tu yang saya kata khutbah kat sekali tu. Yang dulu saya sebut kan.
pada hari yang terang benderang ini hujan turun kat luar. Tak apa, ubahlah sikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentang soalan yang bertanya, adakah amalan tazkirah sebelum khutbah Jumaat ada petunjuk sunnah? Adakah amalan tazkirah sebelum khutbah Jumaat ada petunjuk sunnah? Sementara ada juga jemaah yang tak setuju kerana katanya mengganggu zikir jemaah yang sedang berzikir. Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khair. Baik, untuk persoalan ni sebenarnya tidak ada amalan tazkirah sebelum khutbah Jumaat. Bahkan yang ada adalah tegahan dari melakukan, ataupun yang ada sebenarnya tegahan dari memberi tazkirah maupun menyampaikan ilmu sebelum khutbah Jumaat. Antara tegahan itu iaitulah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, salah satunya kalau tak silap saya, diriwayatkan daripada Amr ibn Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, yang berkata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tahalluqi yaumal jum'ati qabla salah wa 'anil syara'i wal bai'i fil masjid. Yang bermaksud bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, tidak membenarkan tahalluk, yakni buat halaqah-halaqah di dalam masjid, halaqah ilmu, penyampaian tazkirah, penyampaian ilmu. Nabi telah larang Nabi telah larang perkara itu. Anit tahalluqi qabla salah yaumul jumaah. Nabi larang buat halaqah-halaqah ilmu dan tazkirah pada sebelum menunaikan salat Jumaat di dalam masjid pada hari Jumaat. Nabi larang perkara itu. Demikian juga Nabi SAW melarang daripada berjual beli di dalam masjid. Hadis ini menunjukkan tegahan ataupun larangan dari Nabi melakukan tazkirah, melakukan penyampaian ilmu sebelum melakukan khutbah Jumaat. Kerana itu para ulama memakruhkan perbuatan menyampaikan ilmu, menyampaikan tazkirah sebelum khutbah Jumaat. Ada berbagai pandangan ulama dalam usaha mereka memahami sebab tegahan. Sebahagian mereka berpandangan sebab tegahan itu kerana apabila seseorang telah diberi tazkirah, diberi penyampaian ilmu sebelum khutbah, apa guna ada khutbah? Jemaah akan tidak memberi perhatian kepada khutbah Jumaat, sedangkan solat Jumaat itu benda utama yang perlu diberi perhatian ialah kepada khutbah yang hendak disampaikan. Jadi bila kita buat tahalluk, kita buat halaqah, kita buat tazkirah sebelum khutbah, seolah-olah khutbah itu tidak berfungsi lagi. Sebahagian kata itu sebab Nabi melarang hal sedemikian. Sebahagian kata kerana perbuatan itu akan memutuskan saf. Sebahagian kata mengganggu pada jemaah beribadah, menunaikan salat, berzikir dan seumpamanya. Itu semua pandangan-pandangan yang dinyatakan oleh para ulama. Yang pasti tegahan itu ada, tetapi tegahan itu wallahu taala alam, saya cenderung memegang pandangan ulama yang mengatakan tegahan itu adalah tegahan makruh. Maka hendaklah kita menjauhi perkara yang seperti itu, melainkan jika ada sesuatu masalah yang rajihah, ada sesuatu yang lebih penting yang perlu dilakukan juga, apa-apa penyampaian maklumat ataupun tazkirah ringkas sebelum Jumaat kerana ada sesuatu hajat segera ataupun yang terpenting, itu tidak mengapa, terkecuali itu tidak mengapa, tidak ada hukum makruh dalam perkara itu. Tapi kalau dilakukan juga, hukumnya adalah pandangan yang saya pegang, iaitulah pandangan ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Boleh tak sebelum khutbah Jumaat diadakan tazkirah, sesi tazkirah ataupun sesi ceramah dan seumpamanya sebelum khutbah Jumaat tu. Apabila saya kembali kepada penjelasan para ulama, perbuatan ini jelas satu perbuatan menyalahi sunnah. Perbuatan seperti ini, mengadakan tazkirah ataupun ceramah sebelum khutbah, jelas menyalahi sunnah Nabi SAW. Kenapa? Yang pertamanya tidak ada sandarannya. Tidak ada sandarannya dalam sunnah Nabi.
adanya perbuatan-perbuatan seperti ini. Sebelum khutbah ada ceramah pula, dia ada buat sesi muqaddimah sebelum khutbah, ceramah ringkas ataupun tazkirah ringkas dan sebagainya. Tidak ada dalam sunnah Nabi bahawa Rasulullah pernah berbuat begitu. Yang keduanya, kita kata hal ini adalah satu yang perlu dielakkan. Kenapa? Kerana dia jelas akan mengganggu jemaah yang hadir, jemaah yang lain yang hadir, yang datang awal, yang ingin mendapatkan unta, yang ingin mendapatkan lembu ataupun kambing, atau dapatkan ayam ataupun telur. Kalau dilambat, dia datang awal tetapi akhirnya dia terpaksa disibukkan dengan mendengar ceramah. Ini sebelum khutbah, ya. Walaupun kita kata ceramah dan tazkirah ni tak wajib dengar kerana dia bukan khutbah Jumaat, tapi kita kata jelas dia mengganggu hadirin dalam masjid yang barangkali ingin membaca Quran, atau dia ada nak baca zikir dia, ataupun nak baca doa dia datang awal kerana nak merebut masa tu untuk nak membaca doa, ya, ataupun nak solat sunat yang memang dituntut. InsyaAllah yang pada kuliah akan datang kita akan jelaskan tentang tuntutan yang ke atas jemaah yang datang awal ni, apa perlu dibuat, ya. Jadi antaranya dia tuntut untuk memperbanyakkan solat, baca Al-Quran, doa. Ternyata dia diganggu dengan tazkirah atau ceramah ini. Jadi ini kita kata hal ini sepatutnya dihentikan dan dielakkan. Persoalan di sini, ya, ini hasil daripada pengamatan peribadi saya lah. Kenapa hal ini diadakan? Kenapa hal ceramah ataupun tazkirah sebelum khutbah ni diadakan? Saya mengira ini adalah dia berlaku akibat musibah. Tak tahulah elok boleh kita panggil musibah ke apa. Ataupun kita kata dia adalah akibat keadaan khutbah Jumaat pada hari ini. Khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib pada hari Jumaat pada zaman sekarang, kita mendapati bahawa dia bersifat, orang kata apa, bahasa canggih dia bersifat tak hidup. Dia mati, khutbah penyampaian tu mati, tak bersemangat, ataupun kandungannya, orang kata apa, kadang-kadang kandungannya tidak menarik. Maka kerana itu kita mendapati bahawa kita nak salahkan makmum pun perbuatan mereka tak betul juga, tapi nak salahkan dia 100% pun kita kata tak betul juga. Rata-rata jemaah yang datang khutbah Jumaat, kita mendapati bahawa semua tengah lentur, kepala pun, ya, mata mereka sepoi bahasa nak buka tutup. Kenapa? Memandangkan khutbah Jumaat yang disampaikan tu tidak menarik minat mereka. Ini kita kata ini masalah khutbah pada hari ini yang kita kata pihak yang berkenaan perlu mengambil tindakan yang sepatutnya. Sepatutnya kita kata khutbah Jumaat itu disampaikan dengan penuh semangat, dan apa yang disampaikan juga perlu hendaklah masalah-masalah yang boleh menarik minat, ya, kepada para jemaah. Yang mana duka ceritanya saya melihat kebanyakan khutbah-khutbah Jumaat yang disampaikan pada hari ini, dia berkisar apa? Duka ceritanya dia lebih berkisar tentang nasihat, tazkirah semata-mata. Jarang sekali kita melihat ada khutbah Jumaat disampaikan membabitkan ilmu, membabitkan hukum hakam agama tentang halal dan haram, tentang contohnya tata cara solat misalnya, tentang tata cara zakat, perincian-perincian masalah hukum hakam misalnya. Jarang kita mendapati khutbah-khutbah Jumaat berkisar tentang masalah-masalah penting seperti ini. Begitu juga jarang yang membabitkan tentang masalah akidah, masalah tauhid. Kita melihat jarang sekali. Kadang-kadang ada unsur-unsur politik, ada unsur-unsur masalah masyarakat yang membabitkan masalah akhlak. Itu adalah. Tapi ini boleh menarik perhatian masyarakat lah, tapi kita kata sepatutnya ada yang lebih baik dan lebih penting daripada tajuk-tajuk seperti ini yang tentu sahaja akan membuatkan para jemaah
celik mata, tertarik untuk mendengarnya, kerana dia memberikan ilmu, bukan sekadar mengingatkan benda-benda yang sedia maklum, ya. Maka saya mendapati bahawa akibat mengenangkan keadaan khutbah pada hari ini, itulah yang datang orang-orang masjid, mereka merasa perlunya ditambah lagi, sebab ilmu nak disampaikan tu tak tersampai. Jadi akhirnya mereka mengadakan tazkirah ni, ceramah-ceramah ringkas ni, kononnya untuk nak sampaikan ilmu, ya, satu benda yang sangat kurang dalam masjid-masjid sekarang pada hari ini, ya. Tetapi akhirnya kita mendapati bahawa tazkirah yang disampaikan itu pun bukan ilmu juga, tak sampaikan ilmu juga. Jadi itu yang kita kata apa perlunya tazkirah dan ceramah itu. Kerana kalau nak kata sampaikan ilmu, tak sampaikan ilmu juga, dia sekadar kata-kata nasihat juga, seperti khutbah yang akan disampaikan. Jadi kita kata kenapa sampai 2 kali, ya. Jadi kesimpulannya kita kata khutbah yang disampaikan perlu kepada penambahbaikan daripada sudut kandungan dan cara penyampaian. Kerana kalau kita lihat dalam hadis, seperti mana sahabat menceritakan cara gaya Rasulullah menyampaikan khutbah, ya, kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah wa ala sautah, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah, menyampaikan khutbah Jumaat, baginda sampai mata jadi merah, ya, dan suara baginda sampai naik meninggi, ya. Washtadda ghadabuh, baginda sampai macam marah, seorang yang sedang marah. Agak-agak kalau khatib macam tu, macam mana jemaah ada nak tidur? Saya kira semua takut nak tidur, sebab khatib sedang marah, mata sampai merah. Ini Rasulullah. Jangan kita kata, oh tak patutlah macam tu. Tak, ini Nabi menyampaikan khutbahnya sebegini, mata sampai merah, suaranya sampai meninggi, seakan-akan orang yang sedang marah, ya. Mengenangkan apa yang disampaikan itu sangat penting dan sangat perlu kepada perhatian. Saya kira ini yang perlu penambahbaikan yang perlu dilakukan dari segi kandungan khutbah dan dari segi cara penyampaian. InsyaAllah kalau khutbah Jumaat macam ni, kita tak akan perlu kepada tazkirah dan ceramah ringkas sebelum khutbah Jumaat tu, ya. Yang mana kita kata itu tidak ada asalnya dalam sunnah Nabi. Sahabat-sahabat, Islam adalah agama yang sangat menitik beratkan mengikut sunnah Nabi dalam ibadah. Dalam perkara seperti tazkirah sebelum Jumaat ini, kita kena faham satu perkara penting. Bukan semua benda baik itu terus jadi sunnah. Tapi tidak semua perkara baru itu terus jadi bid'ah. Kuncinya adalah niat, ikrar, dan sama ada ia dijadikan amalan tetap atau tidak. Kalau sekadar tazkirah untuk mengingatkan jemaah, itu baik. Tapi kalau sampai dianggap mesti ada setiap Jumaat, itu yang perlu dielakkan. Pandangan ulama dan pandangan yang membenarkan harus. Sebahagian ulama membenarkan dengan syarat tidak dianggap sebagai sunnah tetap, tidak mengganggu waktu khutbah, tidak memanjangkan sehingga menyusahkan jemaah. Ia dilihat sebagai nasihat biasa, tazkirah umum, bukan ibadah khusus. Nur pandangan yang tidak menggalakkan, makruh, ditolak jika dijadikan rutin tetap. Sebahagian ulama lain berpendapat, jika dijadikan amalan tetap setiap Jumaat, seolah-olah menggantikan sunnah Nabi, maka ia boleh menjadi bid'ah dari sudut cara pelaksanaan. Kesimpulan hukum, harus, jika sekali-sekala, tujuan memberi peringatan, tidak mengganggu khutbah, tidak digalakkan, boleh jadi bid'ah jika dijadikan rutin tetap setiap minggu, dianggap sebahagian dari ibadah Jumaat. Saya akhiri dengan doa, Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, dan jadikan kami dalam kalangan orang yang mengikuti sunnah Nabi-Mu dengan penuh keikhlasan. Jauhkan kami daripada perkara yang menyesatkan, dan kurniakan kami kefahaman dalam agama. Amin. Kalau video ini bermanfaat, like, share, subscribe, supaya lebih ramai faham antara sunnah dan amalan yang perlu diperbetulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.